Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pada muka surat 9 untuk matematik tahun 5. Okay, soalan nombor 1. Nombor yang mana lebih besar? Okay, yang A 395,542 atau 395,642. Jika tak pasti, pertama kamu bilang berapa digit ada di sini. Sini ada 6 digit, di sini juga ada 6 digit. Lepas tu kamu kena bandingkan digit pertama dengan digit pertama. Okey, jika digit pertama tu ada perbezaan, yang itulah kita menandakan yang mana lebih besar atau lebih kecil. Okey, jadi kita tulis di atas dan di bawah untuk perbandingan. Di sini nombor kedua kita tulis 395,642. Nombor pertama yang cikgu maksudkan tadi lah yang di depan sekali. Tengok sama atau tidak. Kalau sama maknanya tidak ada keputusan untuk nombor mana yang lebih besar atau nombor mana yang lebih kecil. Tengok nombor kedua masih sama. Tengok nombor ketiga masih sama. Tengok nombor keempat. Jika sini 6 dengan 5 mana lebih besar? 6 lebih besar. Jadi nombor di bawah ini adalah lebih besar. Jadi nombor ini cikgu gariskan menunjukkan ianya lebih besar daripada nombor yang pertama. Okey? Sama juga dengan B 668,095 dengan 668,905. Jadi kita tulis sini 668,905. Jadi kita potong satu-satu. Jadi sebenarnya tak perlu potong pun. Okey? Untuk cikgu tunjukkan bahawa cikgu buat perbandingan. Nombor pertama sama, kita potong. Nombor kedua juga sama. Nombor ketiga juga sama. Tapi nombor keempat, yang ni 9, ini kosong. Jadi nombor 9 lebih besar daripada kosong. Jadi nombor ini ialah nombor yang lebih besar. Okey? Soalan 2. Isi petak kosong dengan lebih daripada atau kurang daripada. Lebih daripada atau kurang daripada. Macam mana kita ada isi? Kita tengoklah nombor yang sebelah kiri ini lebih daripada nombor sebelah kanan atau nombor sebelah kiri ini kurang daripada nombor sebelah kanan. Okey, jadi mesti melihat kepada nombor di sebelah kiri, kita bandingkan dengan sebelah kanan. Okey, jadi tengok 354,923 dengan 345,923. Untuk buat perbandingan mana lebih atau kurang, kita tengok digit pertama. 3 dengan 3. Kedua-duanya sama. Yang kedua adalah 5 dengan 4. Jadi 5 ini menunjukkan dia lebih besar. Lebih besar maknanya kita akan tulis lebih daripada. Okey? Dan kita akan tengok di sini ada 6 digit. Di sini juga ada 6 digit. Maknanya bila tengok nombor kedua adalah berlainan dan yang ini lebih daripada yang ini. Jadi di sini kita tulis lebih daripada. Soalan B 690,178 dengan 690,187. Kita tengok nombor 3 nombor pertama tu sama-sama je. Kita potong. Okey. Yang keempat juga sama. Okey. Yang kelima tidak sama. 7 dengan 8. Jadi 7 dengan 8, 7 kurang daripada 8. Jadi di sini kita tulis kurang daripada. C. Digit pertama sama. Digit kedua tidak sama. Okey? 0 dengan 1. Jadi 0 dengan 1
kosong kurang daripada 1. Jadi 100,000 400 kurang daripada 110,000. Okey? Jadi kurang daripada. Dan D 405,109 dibandingkan dengan 400,099. Tengok digit yang pertama 4 dengan 4, 0 dengan 0 sama saja, 5 dengan 5 tidak ada, kita belum tahu lagi perbandingan dia. Tapi nombor keempat yang ni 1, yang ni 0. Jadi nilai 1 lebih besar daripada 0. Walaupun belakang tu nampak besar, tidak menjadi masalah. Ni tetap juga ini nilai 109 dengan 99. Jadi maknanya nombor yang ke-6 dan ke-5 tidak memberikan peranan untuk buat perbandingan. Okey? Berbanding dengan nombor yang ke-4 di sini. Jadi nombor bila kita dah jumpa nombor yang lain saja, kita boleh terus buat perbandingan. Okey? Dengan syarat bilangan digitnya adalah sama. Jadi di sini 1 lebih besar daripada 0, bermaksud 405,109 lebih daripada 405,099. Soalan 3. Susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. Tertib menaik maksudnya nombor bermula daripada nombor paling kecil sehingga nombor paling besar. Kalau tertib menurun, bermaksud kita susun nombor daripada nombor yang paling besar sehingga nombor yang paling kecil. Okay, jadi kita tengok di sini, kita kena tahu dulu mana yang paling besar. Okey? Jadi kita nak tengok itu, kita bandingkan digit yang pertama yang dari sebelah kiri ya. Okey, kita tengok di sini semuanya sama. Jadi kita tak tahu lagi mana digit paling besar dan mana digit nombor paling besar dan nombor paling kecil. Bermula kita akan susun daripada tertib menaik, maknanya kita nak tahu nombor yang paling kecil, of course. Cuma di sini cikgu akan senaraikan di sini nombor yang paling besar. Okey, cikgu nak senaraikan, cikgu akan tulis nombor 1 sebagai nombor yang paling besar. Okey, jadi kita tengok untuk digit kedua, 0 dengan 0 dengan 0 dengan 0, maknanya masih belum ada penentuan. Okey. Okey, tak tahu lagi. Kita belum tahu lagi nombor mana paling besar, nombor mana yang paling kecil. Dan tengok digit yang ketiga, 5. Yang ini 1, ini 3 dan 4. Okey? Jadi di sini kita dah tahu, okey, sebab dia semuanya berlainan. Jadi kalau kamu tengok nombor di belakang ini, nombor lain-lain tu tidak memberikan peranan. Okey? Jadi nombor yang dalam ke sini yang pertama berlainan adalah pada digit yang ketiga. 5, 1, 3 dan 4. Jadi yang paling besar adalah yang ini, iaitu digit 5, dan kemudian digit 4, nombor 2, digit 3, nombor 3, dan digit 1 pada nombor keempat. Jadi untuk susunan menaik, untuk kita senaraikan nombor yang paling kecil, kita tengok nombor 4 ni. Ini nombor 4 dari susunan menurun sebenarnya, daripada besar sampai kecil. Okey, jadi kalau untuk kita tulis dulu menurun pun boleh. Kita boleh menurun, kita boleh senaraikan ikut nombor yang cikgu senaraikan ni. Iaitu nombor ini paling besar, iaitu 505,316. Nombor kedua paling besar adalah 504,990. Dan kemudian 503,802.
Dan yang terakhir sekali lah 501,905. Itu untuk susunan nombor menurun. Jadi untuk susunan nombor menaik lah terbaliklah daripada nombor paling kecil dan menaik yang sini. Dan 1, 2, 3 dan 4. Kita senang raikan semula, iaitu 501,905, kemudian 503,802, dan kemudian susunan ni 504,990, dan nombor yang paling besar ialah 505,316. Dan kita akan buat kerja yang sama untuk soalan B. Pertama, kita cari dulu, kita boleh tulis 1, 2, 3, 4 itu mengikut susunan menurun atau menaik. Jadi bagaimanapun untuk di sini cikgu akan tulis 1 sebagai nombor yang paling besar. Okey. Tengok dulu nombor digit pertama sama sahaja. Okey, nampak je sampai nombor ketiga rasanya 240, semua 240. Sini pun juga 240,000, 240,000. Okey, dan pada digit keempat di sini ialah 1, yang ini 2, yang ini 1, yang ini 1. Bagaimana nak tentukan tu? Okey, ada yang sama, ada yang tak sama. Jadi yang tak sama, kalau dah ada satu digit yang tertentu yang nampak berbeza atau lebih besar, iaitu di sini 2, yang ini 1, 1 dan 1, maksudnya inilah nombor yang terbesar. Okey, terbesar. Itu dalam senarai cikgu ialah nombor 1. Okey? Alright. Jadi kita dah guna dah yang ni nombor 1 dan dia dah ambil posisi nombor 1. Jadi untuk menentukan posisi nombor 2, kita tengok lagi digit. Okey, tengok digit yang kelima. Kita dah tengok nombor keempat. Okey, kita dah 4. Jadi kalau kita nak potong pun boleh dah. Kita dah ambil sebenarnya ini penentu. Okey, dan kita dah boleh buang sebab yang ini sama antara 3 nombor yang belum dibuat pilihan lagi. Okey, jadi sekarang kita tengok digit yang kelima, yang ini 2, yang ini 1, yang ini 2. Sama pula antara ni. Okey, jadi antara 2 nombor ini sahajalah yang kita boleh letak nombor 2. Okey, jadi di sini dah boleh kata kita potong, dan sebabkan ada 4 nombor saja, dia dah ambil nombor keempat. Dah ambil nombor keempat, penentu nombor 2 atau 3 itu berada pada yang pertama ini atau ini. Sebab kedua-duanya 20. Okey, tapi yang ini 21, yang ini 22. 21 dengan 22, mana lagi besar? 22 lagi besar. Jadi dia ni akan ambil posisi nombor 2 dan ini akan mengambil posisi nombor 3. Sebab apa? Selepas kita ambil nombor 1 tadi, kita memilih 3 nombor ini. Nombor ini dah kalah antara dengan nombor 2 nombor ini. Jadi dia tinggal bertanding antara nombor yang pertama hujung ni dengan hujung ni saja untuk mendapat nombor kedua atau nombor ketiga. Yang ni dah ambil posisi untuk nombor 4. Tapi kamu mungkin tak boleh tanda nombor 4 lagi kalau kita ada lebih daripada 4 nombor. Jadi kamu kena buat bandingan satu-satu, pilih antara mereka untuk menentukannya. Okey, jadi untuk susunan menaik kita ambil daripada nombor 4, iaitu nombor terkecil, iaitu 240,112, dan nombor yang ketiga 240,121. Okey, ini kecil, ini besar sikit.
Ini 112 ataupun 12. Ini 21. Yang ini 22. Jadi 240,122. Dan yang terbesar adalah 240,212. Dan susunan menurun, kalau kamu dah pasti susunan menaik itu betul, susunan menurun kamu salin saja daripada hujung ini, iaitu nombor paling besar, iaitu 240,212. Seterusnya yang kecil sikit, iaitu yang nombor 2, 240,122, atau baca saja 1, 2, 3 dan 4, iaitu 240,121, dan yang terakhir ialah 240,112. Dan soalan yang keempat, lengkapkan nilai-nilai yang mungkin bagi rangkaian nombor di bawah. Lengkapkan. Okey, jadi kita tengok pattern apa yang diberi kat sini. 709,415. Ini 709,418. Dan di sini 709,430. Ini nampaknya cuma satu susunan nombor menaik. Nombor kecil, lebih besar dan lebih besar. Okey? Alright. Jadi, nombor apakah yang boleh letak sini? Ada beberapa nombor. Okey? Jadi, contohnya, macam mana kita nak tahu apakah nombor yang tersebut? Kita tengok dulu pattern di sini. Nombor ni nampak sama. Okey? Dan keempat-empat nombor ni 709,4. Keempat nombor ni sama dengan nombor di sini. Okey? Jadi, kita tengok antara 15 dengan 18. Apakah nombor yang terletak di antara 15 dan 18? 16, 17. Tapi kalau kita boleh letak poin-poin nanti pun boleh juga. Okey? Tapi di sini kalau dia beritahu digit-digit saja ataupun tak ada titik perpuluhan, jadi kita boleh masukkan sama ada 16 atau 17. Jadi bukanlah nombor 16, 17 sahaja betul-betul, tapi kita salin sekali dengan nombor ini, yang nombor yang sama tadi, 7094. Okey? Okey, ini jauh sikit. 709,416. Itu salah satu nombor yang boleh diterima. Dan juga 709,417. Okey? Syaratnya nombor ini mestilah lebih besar daripada nombor di sini dan lebih kecil daripada nombor di sini. Okey, jadi boleh masuk 416 atau 417. Tapi kita perlukan masukkan satu saja. Okey? Tengok pattern untuk B, 880,148, 879,021, 854,997. Ini cuma satu susunan nombor menurun. 880,000, 879,000, 854,000. Okey, nombor belakang tu cikgu tak sebut. Nak tengok pattern tu saja. Sebab kalau kita tolak pun, di beza dia tak sama dengan yang ini, ya. Okey, jadi apakah nombor kita boleh letak? Sekali lagi, nombor itu bila susunan yang menurun atau menaik, nombor di sini cuma terletak di antara nombor sini dan nombor sini. Jika susunan ini susunan menurun, pastikan nombor yang kita letak sini lebih kecil daripada nombor di sini dan lebih besar dari nombor di sini. Okey? Jadi contohnya, nombor dalam kes ni terlalu banyak. Sebab nombor ni yang sama tu cuma 8 ni saja. Okey? Jadi bila 8 ni saja,
Dan kita boleh letak contohnya nombor kecil satu je. Contohnya bila kamu ambil tolak satu je, kamu tolak satu, sini akan jadi kosong, ni 2, ni kosong, ini 9, ni 7, ini 8. Okey? Jadi nombor ini dah lebih kecil daripada nombor ini, tetapi lebih besar daripada nombor ni. Okey, jadi contoh kita masuk kan. 479,020. Jadi banyaknya nombor tu kamu boleh tolak lagi 19, 18 tapi salin nombor depan tu. Okey? Sehinggalah nombor itu besar satu saja daripada nombor ini. Jadi yang ini kamu tambah. Dapat 8, 9, 9, 4, 5, 4 dan 8. Okey? Jadi 8, 5, 4, 9, 9, 8. Di sini kamu boleh letak semua nombor yang terletak di antara ini, iaitu tapi berkurang-kurang-kurang 8, 7, 9, tolak 1, 19. 8, 7, 9, 18, 17, 16. Dan sehinggalah daripada 879,000 hingga 854,998. Jadi terlalu banyak. Jangan risau. Nombor itu memang terlalu banyak dan kamu boleh pilih apa-apa nombor sahaja. Assalamualaikum.